Villa Impian. Tirai dibuka, Fatih, Zulfikri iaitu ayah Fatih dan Hassan, abangnya, berada di ruang tamu sambil minum petang. Adakah ayah bercita-cita untuk menjadi arkitek sejak kecil? Benar Fatih, ayah memang berminat untuk menjadi arkitek sejak sekolah lagi. Jadi, selepas keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM diumumkan, ayah memohon kursus Diploma Seni Bina. Oh, begitu. Apakah kelayakan untuk memohon kursus itu, ayah? Kalau berminat, Fatih perlu mendapat kepujian dalam bahasa Melayu, matematik moden atau matematik tambahan dan pendidikan seni visual atau grafik komunikasi teknikal pada peringkat SPM. Selepas peringkat diploma, Fatih boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana muda pula. Bagus juga ayah menjadi arkitek, Fatih. Tak lama lagi, bolehlah ayah membina rumah mengikut cita rasa kita sendiri. Wah, ayah hendak memilih rumah untuk kita. Ya Fatih, sudah lama kita tinggal di rumah sewa ini. Telah tiba masanya untuk kita tinggal di rumah sendiri. Ayah hendak membina rumah batu tetapi mempunyai ciri-ciri rumah tradisional Melayu. Kalau begitu, Fatih mahu tingkap bilik Fatih menghadap taman mini. Tentu seronok membaca buku sambil mendengar bunyi air pancuran dari taman di luar rumah. Wah, hebat juga permintaan anak ayah ini. Baiklah, ayah akan membina 3 taman mini di rumah kita. 1 di halaman rumah, 1 di belakang dapur dan 1 lagi di antara bilik Fatih dengan bilik ayah dan ibu. Bilakah ayah hendak membina rumah itu? Ayah akan menyediakan pelan villa yang kita impikan itu dahulu. Setelah pelan itu diluluskan oleh Majlis Pembandaran, pembinaan akan dimulakan. Dalam sebulan atau 2 bulan lagi, rumah itu mungkin akan mula dibina. Lebih kurang setahun lagi, kita akan tinggal di villa impian kita. Terima kasih ayah. Terima kasih, ayah. Tirai ditutup.